Hello semua. Kami berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan data ringkasan syarikat. Sedikit lagi kita akan mengkaji setiap parameter dengan lebih terperinci. Jika perlu, anda boleh menjedanya. Kami mencadangkan agar anda mengkaji semua penunjuk perbadanan yang dikaji secara terperinci. Kami akan menyemak penunjuk prestasi semasa syarikat bersama anda, Casey General Bancorp, tikar CATY. Ulasan ini dibuat menggunakan maklumat pada 19 Jun 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets syarikat Casey General Bancorp tergolong dalam subkategori Regional Banks. 139 syarikat terlibat dalam analisis yang sangat mewakili. Cari penyelesaian untuk pesanan di penghujung video. Keputusan untuk syarikat berkenaan ialah 6.5 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori 2.7 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam pasaran saham S secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa hasil purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.8 mata, berbanding penarafan 6.5 untuk syarikat Casey General Bancorp. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Casey General Bancorp dan saham subkategori, kita melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Casey General Bancorp menunjukkan dinamik 22%. Berbanding dinamik harga dalam subkategori 19.7%. Permodalan pasaran organisasi Casey General Bancorp berjumlah 3.01 bilion dolar. Dan permodalan pasaran subkategori ialah 604 bilion dolar. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah 2.86 bilion dolar. Nilai buku subkategori ialah 546 bilion dolar. Membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Kongsi Casey General Bancorp dalam subkategori dalam kes penilaian pasaran saham ialah 0.498%. Permodalan nilai buku ialah 0.524%. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori Buy, 1 mata. Hutang syarikat berjumlah 0.258 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 9% daripada ekuiti. Penarafan tahap hutang syarikat sangat baik, 2 mata. Nisbah harga kepada pendapatan syarikat ialah 10.6. Purata dalam subkategori ialah 13.2. Penilaian nisbah harga saham syarikat kepada keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori Buy, 1 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 284 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka 346 juta dolar. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori Buy, 0.5 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 2.2. Purata bagi subkategori ialah 2.1. Penilaian harga pasaran syarikat kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk subkategori boleh dilalui 0 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 1,380 juta dolar. Hasil masa depan untuk 12 bulan akan datang dianggarkan sementara pada 1,630 juta dolar. Penilaian jangkaan penunjuk volum jualan masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori Buy, 0.5 mata. Margin jualan ialah 20.5%. Dengan purata 15.7% dalam subkategori. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori Buy, 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.291%.
Ini adalah 71% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $2,379,000. Dan dalam subkategori terdapat $1,388,000. Penilaian volum modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Keuntungan syarikat bagi setiap pekerja ialah $224.30. Purata dalam subkategori ialah $104.90. Penilaian keuntungan syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 1,092,000. Subkategori $670,000. Penilaian bahagian hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah urus niaga pendek ialah 2.1% dengan purata untuk subkategori sebanyak 3.3%. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 47% bagi syarikat Casey General Bancorp. Untuk subkategori, tahap ini ialah 49%. Harga saham semasa syarikat adalah sekitar $42.97. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $48.21. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk anda, pautan di komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada analisis Casey General Bancorp. Sistem maklumat dan rujukan penilaian Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka dagangan beli pada $42.96. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak tinggi. Penilaian organisasi dijalankan berdasarkan kaedah penilaian indeks AKIM. Ambil untung ditetapkan pada 50.8. Stop loss ditetapkan pada 35.12. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan ditutup secara automatik berdasarkan keputusan perdagangan pertukaran pada 19 Julai 2025 atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh yang ditetapkan. Tikar CLBK akan menjadi transaksi pengimbangan untuk dijual. Video mengenai pesanan baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Apabila salah satu pesanan ditutup, pangkalan atau pengimbangan, tempahan kedua ditutup pada harga sebenar. Terima kasih banyak penonton kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan daripada Guru Markets.